Okey, baik. Dalam video ni saya nak tunjukkan sedikit tentang bot setting. Apa yang anda perlu setting dekat dalam chatbot anda lah. Okey. So bila kita buka bot setting tu memang dia akan loading sikit lah sebab dia akan crawl dekat dalam kita punya sistem dulu. Jadi dia akan keluar macam ni. And then anda boleh isikan detail-detail yang ada dekat sini. Dia ada saya dah bagikan description apa benda tu, company name, nama agensi atau apa syarikat hartanah anda. Bot akan sebut nama ni bila perkenalkan diri, contoh hartanah baju realty. Dan letakkan juga elevator pitch. So elevator pitch ni akan digunakan dekat dalam greeting. Bila customer first time je message kita, dia akan hantar, dia akan gunakan ayat ini, dia akan ambil ayat ini dan juga dia akan olah semula based on iklan mana yang customer sampai dan apa message yang customer bagi dekat kita dan sebagainya. Tapi dia tak akan ubah banyak sangat lah. Ini adalah reference kepada chatbot kita tu nanti. And then 1.05 loan check threshold ni pula adalah kita nak tetapkan if property yang bernilai berapa yang perlu kita semak kelayakan dulu. So ini saya dapat daripada salah seorang user template property ni. Dia bagi tahu yang biasanya dia akan buat bawah 500,000 punya property baru dia akan tanya pada customer dah pernah semak ke kelayakan sebelum ni dan sebagainya. Kalau belum, dia akan minta dulu detail-detail untuk semak kelayakan ataupun slot ke appointment pun boleh lah. Depends pada anda nak buat macam mana. So ini adalah optional lah untuk loan check threshold ini. Okay. And then kalau tak nak buat, boleh kosongkan saja pun tak apa, tak ada masalah. And then 1.06 constraint, benda yang anda tak nak bot buat ataupun cakap. Satu baris, satu larangan. Contoh, tak perlu suruh customer berjumpa pakar dulu. Ini ayat untuk apa nama ni? Kalau pakai dekat dalam template kesihatan lah. Tapi constraint ni biasanya permulaan kita akan biarkan kosong je dulu. Nanti kalau ada yang buat dan kita tak nak dia buat macam tu, masukkan dekat dalam constraint. Macam tu je. Okay. And then smart follow up ghosting, kalau kita nak pakai, kita kena enablekan dia dulu. Dan ada tutorial selanjutnya yang anda kena tengok lah dekat bahagian bawah tutorial kita tu nanti. Sama juga dengan smart follow up rejection. So dekat dalam ni kita ada juga advanced setting untuk tracking dan juga follow up template lah. Okay, ni FB tracking. Kalau kita nak track kita punya conversion daripada lead masuk ke appointment tu, macam mana dia punya berapa dia punya bukan ROAS lah, tapi CPP dia tu, cost per appointment, CPA lah jadi, bukan cost per purchase kan. Jadi cost per appointment kita tu berapa. Kalau nak tracking kena buat macam ni, masukkan FB tracking Facebook page ID ni. Dan juga ada satu lagi, anda kena tengok dia ada satu set of modul saya masukkan dekat bawah juga. Sama juga dengan SF template list ni pun ada modul yang berlainan juga. So ini adalah apa yang anda perlu buat dekat dalam bot setting lah untuk template property ni. Alright, so itu saja. Happy closing. Assalamualaikum dan salam sejahtera.